Untuk abang-abang, kakak-kakak yang cari rumah semi-D dekat Bangi, yang suci tak pernah duduk, yang belakang saya ni warranty dengan developer buat lagi 2 tahun tau. Rumah semi-D ni dekat Alam Sari Bangi. Dia berkeluasan 32 kaki lebar, 65 kaki panjang. So it's very straightforward semi-D dengan 10 kaki di tanah tepi. Anggaran dalam 3 kereta lah boleh muat dekat kawasan carport sini. Semi-D sini pun berkonsepkan semi-D cluster. Maksudnya dia berhubung dengan semi-D belakang. Dia tak ada backlane lah. Boleh tengok dekat kawasan dapur ni, dia terus berhubung dengan jiran belakang. Going into the semi-D ni very straightforward. Masuk-masuk je ialah living area dia dengan sliding door untuk akses ke tanah tepi. And then ni tangga terus ke dapur. Kat sini dia ada 4 bilik 3 tandas. 1 bilik dengan tandas kat bawah, dia separated. Ni adalah keluasan untuk bilik tetamu kat bawah ni lah. Boleh muat queen bed. Dan ke arah dapur ni pun actually quite spacious. Selalunya dia bagi kecil-kecil, ini memang lebar. Boleh bayangkan boleh letak island dekat tengah ni. Dekat tingkat atas ni dia tak ada living area tau, tapi kita tak rasa sempit. Sebab apa? Sebab ceiling dia tinggi. So dia tak buat kita rasa claustrophobic kat sini. Dia dapat 3 bilik dekat atas, semuanya dengan individual toilet. Keluasan bilik ketiga. Dan ini keluasan bilik kedua. Master bedroom. Actually quite spacious, overlooking fasad yang cantik, design by Alam Sari inilah.